Hari tu kerusi dah dapat, meja pun dah pasang. Last, tinggal meja makan je. Meja makan ni, aku kena pasang meja makan yang petak tu. Yang selalu korang nampak meja makan yang dekat food court tu. Meja makan ni kita guna material fiberglass. Warna dia hitam marble. Sebelum ni, kita propose warna hitam plain dekat klien. Cuma last minute, klien minta tukar warna marble hitam pula. Dia nak design marble. Jadi kita kena deal balik dengan kilang untuk tukar balik design tu. Nasib baik sempat lagi nak tukar. Masa ni, aku pergi site visit dekat showroom supplier. Aku tengok semua sampel dia ada dekat sini. Bagus tempat ni. Aku berurusan dengan SA dia pun senang. Kilang dia besar. Bawah dia ada kilang, atas dia ada showroom untuk kita tengok sampel produk dia. Kat sini ada banyak jenis meja and kerusi. Ada macam-macam design and macam-macam pattern. Tinggal pilih je lah. Disebabkan aku punya meja ni bukan custom made, jadi aku boleh terus order daripada katalog dia. Harga dia pun kira murah lah. Untuk projek skala sederhana besar macam aku ni memang sesuai untuk tempat ni. Semua barang dia harga kilang. Ini gambar meja yang aku order, tapi ni warna kelabu lah. Aku order warna dia hitam marble yang macam ni. Tapi tak apa, nanti kalau dah siap, dia dah hantar dekat site, aku share dengan korang.